Tiada air mata di pagi Syawal. Itu janji Natifah Abu yang juga merupakan pengurusi Pertubuhan Jariah Kasih Malaysia dalam menyantuni 13 penghuni Rumah Kasih Budiman agar mereka tidak merasa kekurangan menyambut Aidilfitri, termasuk menyediakan juadah hari raya dan pakaian baju sedondon. Kebanyakan mereka adalah warga emas, sebatang kara, masih bujang dan uzur akibat sakit. Ada juga yang pernah dibuang keluarga dan berdepan pelbagai masalah serta tidak mahu pulang lagi ke kampung halaman. Beberapa individu pula pernah hidup dalam gelandangan. Jelas Natifah, bagi menghidupkan kembali jiwa yang pernah kosong, menu seperti ketupat, rendang dan nasi minyak disediakan dengan harapan mampu mengubat kesedihan terutama yang rindukan keluarga serta kampung halaman namun tidak dapat pulang atas pelbagai sebab. Menyambut tahun ni Kak Puah menyambut Hari Raya di sini bersama warga Rumah Kasih Budiman sebab ramai yang tak balik kan kepada waris, jadi ramai yang tak ada waris, yang ada pun tak boleh balik sebab keadaan kesihatan tak mengizinkan. Jadi kami berhari raya beramai-ramai lah di sini. Untuk juadah pagi raya ni Kak Puah menempah ketupat, rendang, nasi, minyak daripada kawan terdekat lah. Jadi kami makan beramai-ramai pagi tadi sebelum menunaikan solat Hari Raya Aidilfitri. Yang masih sihat kita bawa ke masjid kan, yang kurang sihat tu tak paksalah duduk di rumah kan. Jadi biasanya dulu-dulu Kak Puah berhari raya bersama keluarga, tapi mulai tahun lepas dan tahun ini Kak Puah bersama keluarga besar Kak Puah di sini lah. Kak Puah menempuh juadah-juadah tu sebab Kak Puah nak rasa, nak penghuni di sini rasalah suasana hari raya kan. Jadi Kak Puah sediakan pakaian raya sedondon macam family selalu buat di luar sana kan. Jadi kami pun ada pakaian sedondon kami. Dan kalau tengok Kak Puah pun ala hijau-hijau macam mereka kan. Jadi kalau boleh Kak Puah tak mau ada air mata yang jatuh lah di pagi raya ni. Jadi Kak Puah bersama-sama dengan mereka kan. Sejak awal pagi Kak Puah di sini. Rumah Kak Puah dekat ni belakang ni. Jadi lepas subuh Kak Puah damai kan. Siap mereka, tengok staff siap mereka kan. Jadi tengok apa yang patut untuk bersama-sama menyambut Hari Raya. Bila Hari Raya ni pada tak apa nak harap pada sesiapa. Cuma pada doakan selamat Hari Raya dan maafkanlah yang mana ada silap-silap. Hari Raya seronok ya. Raya sini satu kegembiraan, satu kejayaan yang tak boleh dilupakan. Kira senang hati kerana menyambut Hari Raya tahun ini bersama-sama Natifah. Selamat berjuang sehingga berjaya. Daripada Rumah Kasih Budiman mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.